anda yang berada di sini berikan senyuman yang paling manis. Boleh? Boleh tak? Boleh. Macam mana senyum? Macam mana senyum? Cuba senyum sikit. Alah. Comel ke? Kalau saya suruh sorak macam mana sorak? Wow. Baik, terima kasih Syafiqah dan juga Ridwan yang berada di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kita kini berada di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbung, Pulau Keri, Selangor bagi majlis pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Ya, tanpa melengahkan masa, kita nak menjemput Yang Berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio, untuk memberikan ucapan perasmian sekaligus merasmikan pelancaran pada hari ini. Baik. Dipersilakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih rakan-rakan yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Jadi yang dihormati para Direktorat RTM, pengarah berita awal semasa, pengarah pemasaran dan promosi, pengarah media digital interaktif, pengarah penyiaran Selangor, timbalan pengarah program radio, para pengurus stesen ibu pejabat, pengerusi JPP KOA, para pemimpin, rakan strategik, rakan penaja, warga RTM, komuniti orang asli, para petugas Semangat Aspirasi Malaysia yang akan menjelajah ke semua pihak dan juga ke semua lokasi. Jadi hari ini kita tidak sekadar berkumpul untuk menyambut sebuah program. Kita berkumpul untuk menghidupkan semangat, iaitu semangat yang lahir daripada tanah air kita ini, yang berakar daripada sejarah dan mekar menjadi satu aspirasi Malaysia yang kita cintai bersama. Jadi tahun ini 2026 kita menyambut 69 tahun kemerdekaan Malaysia sejak 1957. 69 tahun bukan sekadar angka. Ia adalah perjalanan sebuah bangsa untuk membina negara, untuk mempertahankan keharmonian, memastikan setiap lapisan masyarakat mempunyai tempat dalam arus pembangunan Malaysia. Dan di sinilah istimewanya Semangat Aspirasi Malaysia yang kita laksanakan bermula pada hari ini 23 hari bulan Ogos. Kita memilih Pusat Kraf Orang Asli, iaitu Kampung Orang Asli Sungai Bumbung, Pulau Keri, Selangor ini sebagai titik permulaan sebelum semangat ini bergerak ke seluruh semenanjung Malaysia dari 23 Ogos hinggalah 30 Ogos. Kita mahu menyampaikan satu mesej yang jelas. Orang asli bukan sekadar sebahagian daripada sejarah Malaysia, tetapi adalah khazanah dan masa depan Malaysia. Mereka mempunyai warisan budaya, bahasa, seni, kearifan tempatan yang menjadi khazanah negara. Justru tema Orang Asli Nadi Aspirasi bukan sekadar slogan. Ia adalah pengiktirafan bahawa setiap suara, setiap budaya dan setiap komuniti mempunyai tempat dalam Malaysia yang megah ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada seluruh petugas yang akan bertungkus lumus untuk menjayakan program ini, bermula di sini Sungai Bumbung, Pulau Keri, dan akan melaksanakan tugas ke seluruh semenanjung Malaysia menerusi RTM Negeri Kelab. Kepada saudara-saudari yang berada di lapangan, yang menguruskan program, yang menyusun pergerakan, yang membuat liputan, yang memastikan setiap acara berjalan lancar, jasa anda mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi denyut kerja anda akan sentiasa menjadi dan dirasai oleh seluruh masyarakat. Terima kasih juga tidak terhingga kepada rakan-rakan strategik, rakan-rakan penaja yang bersama menjayakan aspirasi ini, iaitu rakan penaja kita, Kementerian Dalam Negeri, Himalaya Wellness Malaysia, Yo Hyap Sing, YOS, dan Tibet Malaysia, serta rakan strategik PTPTN melalui Tabung Pendidikan Nasional, Polis Diraja Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Penjara Malaysia, Nestle Malaysia, Hotel Seri Malaysia, QSR Brands, Ion, Edaran Automobil Nasional, Yayasan Prihatin, Chicken Rice Shop, Fama, Maidin dan Minyak Senglong. Terima kasih kerana mahu bersama dengan kita untuk membina negara. Bukan hanya tanggungjawab kerajaan, ia adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi daripada Sungai Bumbung ini, kita akan kirimkan satu suara kita kepada seluruh tanah air. Kita memang berbeza budaya, tapi kita tetap satu bangsa.
Berbeza bahasa, kita tetap satu suara. Berbeza latar, kita tetap satu negara. Jadi marilah kita bersama untuk menjadikan semangat aspirasi Malaysia ini bukan semangat aspirasi Malaysia saja, tetapi ialah semangat saya anak Malaysia di sini. Untuk menjadi satu gerakan hati untuk kita mengenali, menghargai, menyayangi Malaysia dengan lebih mendalam. Kerana Malaysia bukan hanya tempat kita berdiri di sini, tetapi Malaysia ialah tanah yang menyatukan langkah kita, langit yang menaungi impian kita, dan rumah yang diwariskan untuk kita jaga bersama. Jadi selamat bertugas kepada seluruh rakan-rakan yang akan menjelajah untuk menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan, dan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dari Sungai Bumbun ke seluruh semenanjung Malaysia, kita nyalakan satu semangat. Kita satukan aspirasi. Kita raikan Malaysia. Semangat aspirasi Malaysia, orang asli nadi aspirasi, Malaysia milik kita semua. Jadi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, satu suara, satu jiwa, Radio RTM, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Baik, merdeka, merdeka, merdeka. Itu dia ucapan perasmian yang kita telah pun dengarkan, dan kita ingin menjemput Encik Saiful Zaman untuk terus ke pentas gimik pelancaran. Kali ini kita ada satu lagi kejutan kepada semua yang hadir di Pusat Gerak Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Baik, bos akan tekan buzzer tu dan akan ada sesuatu yang menarik keluar daripada kotak misteri itu. Okey bos Okey. Baik, kalau anda semua dah bersedia, serik yeah. Okey. Baik, kita akan countdown bersama-sama. Ada paparan di LED ini. Kita kira sama-sama dalam kiraan 3, boleh? 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 Baik. Dalam kiraan 3, 2, 1. 0. Sejarah berbicara dan jiwa kita kembali mengingat satu negara. Kita adalah Malaysia. Hari Kebangsaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, tetapi tentang jiwa yang bersatu, langkah yang seiring, dan tekad untuk membina Malaysia yang lebih gemilang. Dari generasi ke generasi, aspirasi ini terus menyala. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia adalah rumah kita, harapan kita, dan masa depan yang kita bina bersama. Hari ini, kita meneruskan perjuangan itu dengan sebuah aspirasi. Di sini, nadi aspirasi bermula. Di balik rimbunan hijau yang menjadi warisan, di antara denai yang menyimpan jejak sejarah, ada suara yang mungkin jauh daripada hiruk pikuk kota. Pusat Kraf Orang Asli Pulau Keri menjadi saksi lancarnya sebuah perjalanan aspirasi. Seterusnya, Menara Taminsari gagah berdiri menjulang tinggi, menyentuh langit bumi Melaka. Kita raikan dengan penuh semangat merdeka. Semangat aspirasi Malaysia terus melangkah bersama ke Kuantan Pahang, menyantuni barisan hadapan, menjulang impian, mengangkat harapan. Setiap langkah yang telah dilalui, setiap senyuman yang ditemui, dan setiap suara yang disatukan akan terus menjadi denyut sebuah Malaysia. Perjalanan ini akan menemukan noktahnya, namun bukan noktah kepada sebuah perjuangan. Perak menjadi persinggahan terakhir, namun semangat ini akan terus mekar melangkah. Inilah semangat aspirasi Malaysia. Satu suara, satu jiwa, demi Malaysia tercinta.
Baiklah, itu sebuah tayangan montaj yang diterbitkan oleh Alibaba Cloud dan jadi dengan itu kita belum lengkap lagi bos gimik pelancaran kita. Tadi dah bagi tahu semangat ini akan dibawa ke selatan, ke timur dan juga akan diakhiri di utara. Dan sekarang ini dalam perjalanan itu mesti akan ada nahodanya. Kita kenalkan terlebih dahulu Ketua Skuad Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kita perkenalkan Encik Abdul Razak bin Ahmad. Dan pattern yang dikeluarkan dari kotak misteri itu juga akan diserahkan oleh Encik Saiful Zaman sendiri kepada Ketua Skuad SAM 2026. Dan sedikit pengenalan mengenai pattern ini, ia merupakan kayu nirih yang merupakan batu simbolik pattern di mana sebagai simbolik hubungan erat masyarakat orang asli dengan alam dan juga warisan kayu nirih batu dipilih sebagai lambang utama semangat aspirasi Malaysia 2026. Kayu yang kuat dan talas